Siapa yang nak fight dengan saya? Lai keluar. Rina. Cik Kanda. Jom. Okey. Kelip dulu lah. Bagi masa sebelum hati sakit lagi. Okey. Kanda pesan awal-awal. Kanda cakap dulu Rina pernah dikecang pasal bakat, betul tak? Tapi Kanda nampak improvement bakat Rina tu. Okey. Dan Kanda rasa nak bagi pantun untuk Rina. Kalau Rina dah ready? Atau Rina nak tarik nafas dulu ke? Pipi dulu. Okey. Okey. Dah bersedia betul ya? Okey. Rina akan ada pantun lagi. Okey. Rina suka makan KitKat. Asyik. Makan KitKat di Melaka. Jaga. Orang datang besarkan bakat, bukan besarkan muka. Terima kasih. Sebab dulu time Rina sementara, Rina sangat ayu. Bila Rina sekarang, tak ada. Bila pemenang nampak macam layu lah, kau faham tak? Rina silap lah. Silap apa? Dia tak pasal shaming. Tak pasal sini? Okey. Boleh tukar. Okey, Boleh boleh tukar, tukar. Tapi tak tak apa. sempat lah. Rina ada nak bagi ayat kat Kanda? Ada. Okey. Kanda kuat bekerja. Apa itu? Ship Karina ni ada lagi ke tak? Sebab asyik di post pasal Kamanda je. Jalan-jalan, abang. Jalan-jalan ke Melaka. Jalan-jalan ke Melaka. Apa? Jealous ke? Okey. Yang tu penambahan, tapi aku tidak mengira penambahan tu. Tidak mengira kau sebut. Okey, betul lah. Aku tertanya-tanya kau. Apa kan? Apa itu kita cerita belakang. Ya. Jadi sekarang ni aku akan bagi siapakah pemenang untuk kali ni. Round pertama antara Rina mewakili perempuan dan Kanda mewakili lelaki. Dan pemenang round pertama jatuh kepada Rina. Okey kita pergi ke